Ini Afas Kencana 115. Katanya motosikal tempatan kedua Malaysia. Tapi rasanya orang baru keluar gua pun tahu motosikal ni rebase daripada Suzuki. Kenapa agak? Kat sini ada logo Suzuki. Kat head dia ada logo Suzuki. Kat airbox bawah ni kalau kita tinjau ada logo Suzuki. Kat cover engine dia ada logo Suzuki juga. Dan even kat kunci dia ni pun ada logo Suzuki juga. Rasanya dia lagi banyak logo Suzuki daripada Suzuki saya sendiri. Soal rebase tak rebase tu tak ada masalah pada kami. Tapi persoalan dia, kenapa motosikal ni dia panggil motosikal tempatan kedua. Sedangkan ada juga pengeluar-pengeluar kat luar sana tu yang rebase motosikal daripada luar ni. Fokus tengok video ni sampai habis sebab dalam video ni ada jawapan dia. Assalamualaikum, waalaikum dan tajahau kepada semua sekutu Gear 6. Rebase atau batch engineering ni adalah benda yang biasa lah dalam industri otomotif kat dunia ni. Kalau rebase ni adalah satu kesalahan, dah banyak dah company-company otomotif tu gulung tikar sebab kena saman dengan pengeluar lain tu lah. Rebase tak rebase tu kita cerita kejap lagi lah. Sebab sekarang ni kita nak test ride macam mana feels dia bawa motosikal Afas Kencana 115. Okey, kalau kita cakap pasal Suzuki Kapchai yang berkapasiti lebih kurang macam ni, macam model dulu-dulu dia, FX 110, Suzuki Shogun, saya macam ada satu stigma lah pasal Suzuki Kapchai yang jenis kecil-kecil ni. Dia punya vibration. Kalau dulu-dulu saya bawa Shogun atau FX dulu-dulu tu, memang kita akan rasa vibration dia tu sangat terasa lah. Tapi pada model ni, sebab dia rebase daripada Suzuki Smash tu kan, saya rasa dia punya vibration tu sangat-sangat minor. In fact, kalau saya comparekan dia dengan mana-mana Kapchai yang berkapasiti lebih kurang macam Afas ni, saya rasa ni one of the best kot dari segi smoothness dia tu. Kalau kita bawa dalam situasi highway ke apa, kita bawa dalam kelajuan yang tinggi, dalam keadaan yang lama jugalah, kita tak ada rasa kebas-kebas ke apa kat badan, kat kaki ke. Memang kurang berbanding pada model-model sebelum ni lah. Sebelum ni memang terasa sangat obvious. Okey, sekarang ni saya nak cakap pasal dia punya braking, suspension dan handling dia. Untuk Kapchai macam ni 115 ni, dia biasanya memang buat untuk kegunaan biasa je lah. Untuk kegunaan dalam bandar, komuter, untuk bawa kita daripada point A ke point B. Apa yang kita dapat dengan Afas Kencana ni memang dah cukup sangat dah. Dia tak adalah kata performance oriented ke apa, memang tak. Tapi ini dah okey sangat sebenarnya. Kita rasa dia punya handling tu sangat precise. Dia punya gearing ni boleh kata sedap juga sebenarnya. Nampak ni. Padahal tayar yang kita dapat secara standard ni tayar yang biasa-biasa kot. Tapi rasa memang grip lah dia kat corner ke apa. Dia punya brake pun rasa macam predictable. Itu paling tepat lah untuk describe dia punya braking ni. Kalau daripada segi power dia pula, kalau kita compare dengan pesaing-pesaing dia yang lain, Yamaha Easy 110 tu dan Honda semua tu, dan Modenas punya tu saya lupa nama dia, saya rasa ini antara yang powerful lah. Power dia tu tak adalah obvious sangat, tapi memang terasa yang ini lebih powerful. Kita nak catch up dengan highway speed tu, rasa yang ni capable lah. Janganlah compare dengan yang 150cc atau 135cc tu. Tapi untuk kelas dia, yang ini cukup powerful lah. Pada tanda harga RM5,700 Malaysia, kita ada dapat input-input daripada komentar-komentar kita dekat Facebook page kita bila kita post pasal motosikal ni. Ada yang kata motosikal ni agak mahal daripada kompetitor dia yang lain. Dan ada yang cakap tu sebab dia model baru kan, kenapa nak jual harga mahal macam ni. Sebenarnya kalau kita tengok, kalau nak kata mahal tu, memang dia mahal sikit.
Tapi dengan apa yang kita dapat macam ni, saya rasa berbaloi je. Sebab motor ni terasa well engineered, rasa premium. Untuk harga 5,700 tu kita dapat apa yang kita bayar lah. Itu yang paling penting. Rasa lagi powerful, rasanya berbaloi pun 5,700 tu. Beza dia tak adalah banyak sangat. Jadi dia well engineered. Sekarang ni kita dah habis test ride dan dekat sinilah kita nak cerita poin penting dia. Motor ni sebenarnya tak ada masalah besar. Dia jalan macam motor sepatutnya jalan dan dia tak cuba jadi lebih daripada apa yang dia mampu. Dan dekat sinilah cerita sebenar dia bermula. Bila Afas guna istilah motosikal tempatan, kami rasa penting untuk kita berlaku adil. Sebab berdasarkan apa yang kita boleh nampak, Afas bukan sekadar tukar logo semata-mata. Untuk model kencana ni ada elemen yang jelas desainnya telah diolah semula mengikut identiti Afas. Cakap pasal desain yang Afas telah ubah pada motosikal ni, pada bahagian lampu depan dan lampu belakang dia, kita tengok dia dah start pakai LED punya headlight dengan LED punya rear light tail light. Dan depan ni kita tengok dia punya lampu tu, kita dapat output daripada kru-kru kita yang lain. Lampu depan dia sangat terang. Even kita comparekan dia dengan lampu motosikal-motosikal yang lebih premium pun, yang ini dia punya lampu tu memang betul-betul terang lah. Dah macam lampu kereta pula kalau kita bawa malam-malam tu. So memang sesuai lah kita guna motosikal ni secara harian. Kalau kata kita guna motosikal ni malam, kita balik malam, ataupun ada tuan-tuan kat rumah yang shift malam, memerlukan lampu yang sangat terang, memang Afas Kencana ni memang sesuai. Dan lampu belakang dia kita tengok, dia punya design ni memang betul-betul saya suka. Dia nampak lebih sporty daripada model Smash tu. Smash tu dia nampak macam ketinggalan zaman sikit. Yang ini dia ikut peredaran zaman. Sport rim dia pun memang lain daripada Smash tu. Kalau kita tengok sport rim Afas Kencana ni, dia nampak macam belang punya sport rim. Saya tak pastilah dia exactly sama ke tak, tapi memang dia resemblant pada model belang tu lah. Lepas tu apa yang saya suka pasal Afas Kencana ni adalah ruang penyimpanan barang dia pada bawah seat motosikal ni. Kalau kita tengok, kalau nak letak barang-barang macam baju hujan ke apa, memang sesuai dekat sini. Baju hujan ke, handphone ke, barang-barang kecil, sesuai lah letak dalam ni. Pada kapcai sekarang ni, untuk kapcai harian, mungkin ada yang lagi besar pada ni lah. Macam Honda Future kalau tak silap saya, ruang penyimpanan barang dia lagi besar lah. Tapi Afas Kencana ni, besar ni pun kira dah okey sangat sebenarnya. Kapasiti minyak dia dalam 4.3 liter kalau tak silap saya lah. Untuk motosikal harian, perjalanan yang tak jauh mana, okey je 4.3 liter ni. Lagipun dia EEV punya motosikal. Penggunaan minyak dia sangat mantap. Jelas di sini Afas Kencana ni bukan ambil bulat-bulat dan terus jual semula. Kalau nak dibandingkan dengan beberapa jenama tempatan sebelum ni yang ambil model luar tanpa sebarang perubahan ketara, pendekatan Afas ni boleh dianggap satu langkah ke hadapan. Sekurang-kurangnya dari sudut penglibatan dalam pembangunan produk dan juga penyesuaian ikut kehendak pasaran tempatan. Dan di sinilah garis halus dia. Penglibatan dalam rekaan dan penyesuaian produk masih belum sama dengan pembangunan sesebuah motosikal from scratch. Sebab itulah bila istilah besar seperti motor nasional digunakan, ianya mudah mencetuskan salah faham. Bukan sebab motor ni tak layak dipanggil tempatan, tetapi kerana takrif tempatan itu sendiri tidak dijelaskan dengan jelas. Jadi kita kembali kepada soalan awal tadi. Afas Kencana 115 ni betul ke motor nasional kedua Malaysia? Jawapan paling jujur yang kita boleh bagi ialah bergantung kepada bagaimana kita mentakrifkan motor tempatan itu sendiri. Kalau motor tempatan bermaksud ada penglibatan daripada syarikat tempatan, ada keputusan reka bentuk tempatan dan ada juga penyesuaian produk untuk pasaran tempatan, maka Afas Kencana boleh dilihat sebagai satu langkah permulaan ke arah itu. Tapi kalau motor tempatan difahami sebagai platform yang dibangunkan sendiri, kejuruteraan dalaman sepenuhnya dan identiti produk bermula dari kosong, maka Kencana belum berada di tahap itu lagi.
Dan dekat sinilah rebate sebenarnya memainkan peranan besar. Hampir semua pengeluar besar dunia bermula dengan lesen kerjasama atau model rebate. Ianya penting sebab ianya boleh mengurangkan risiko awal, bantu bina ekosistem vendor, faham piawaian dan regulasi dan juga ujian pasaran sebelum buat produk sendiri. Dalam konteks ini, apa yang Afas buat dengan Kencana boleh dianggap sebagai fasa pembelajaran industri dan semestinya bukanlah destinasi terakhir. Masalah sebenar di sini bukan pada motor dan bukan juga pada usaha. Masalah dia ialah jangkaan. Bila istilah besar digunakan, orang akan bayangkan sesuatu yang besar dan mungkin yang lebih sesuai untuk Afas Kencana hari ini bukan gelaran penamat tapi permulaan. Afas Kencana 115 mungkin bukan definisi muktamad sebuah motosikal nasional, tapi ianya boleh jadi langkah pertama yang penting jika perjalanan itu benar-benar diteruskan. Setakat ini sajalah video kita pada kali ini. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe YouTube channel Gear 6 sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.